Ahlul Bait, Ahlul Bait, kaum keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umumnya, di sisi ahlu sunnati wal jamaah ataupun di sisi manusia secara umumnya, ada 3 kelompok yang berbeza dalam kasih sayang, kecintaan kepada Ahlul Bait. Pertama sekali, kelompok yang mana mereka melampau-lampau keterlaluan dalam mencintai Ahlul Bait sehingga mengangkat kedudukan Ahlul Bait ke tahap dan kedudukan yang tidak sewajarnya, di mana mereka memberi keutamaan kepada beberapa nama daripada kalangan Ahlul Bait yang mereka sukai dan yang mereka cintai. Bukan mereka memaksudkan Ahlul Bait seperti yang dimaksudkan dan ditaarifkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Ahlul Bait ini, dia bukan sahaja keturunan berdasarkan pertalian darah, dia juga keturunan berdasarkan al-musaharah, iaitu hasil daripada perkahwinan. Seperti mana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, itu Ahlul Bait dari sudut umum. Akan tetapi lebih khusus dibicarakan dan dibincangkan di sisi Ahlus Sunnati wal Jamaah, Ahlul Bait adalah golongan-golongan yang dilarang, yang diharamkan ke atas mereka zakat, yang dilarangkan ke atas mereka zakat. Dilarang ke atas mereka zakat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu lebih khusus dan itu merupakan ta'rifan yang lebih tepat. Jadi golongan yang pertama ni, mereka keterlaluan dalam mengangkat dan memuja Ahlul Bait. Siapa kelompok ni? Syiah.